Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Emilia. Dan hari ini saya bersama dengan murid daripada tahun 4 iaitu Muhammad Zulrifki. Okey, Iki. Rifki, kita boleh panggil Rifki apa? Iki. Boleh panggil Rifki Iki. Iki kelas mana? 4 UPM. Oh, kelas 4 UPM. Iki sekolah dekat mana? SK Olat Lempit. Sekolah Kebangsaan Olat Lempit. Okey. Iki apa khabar hari ni? Baik. Baik, Alhamdulillah. Okey. Hari ni terima kasih Iki sebab dapat meluangkan masa untuk sesi temu bual kita, iaitu di mana tujuan temu bual ni adalah untuk kita mengetahui cara Iki belajar dengan lebih mudah dan selesa. Jawapan Iki juga dapat membantu saya memahami gaya pembelajaran Iki supaya guru boleh merancang pengajaran yang lebih sesuai. Okey, Iki. Untuk soalan yang saya bakal tanya, tiada jawapan yang salah ataupun betul. Iki jawab je dengan ikut hati Iki yang mana Iki rasa sesuai dan selesa. Okey. Okey, Iki? Okey, kita mulakan sesi temu bual kita. Okey, baiklah Iki. Biasanya Iki lagi suka belajar dekat tempat yang sunyi tanpa bunyi bising ataupun Iki tak kisah pun ada bunyi? Tak kisah ada bunyi. Iki tak kisah ada bunyi. Okey, seterusnya. Iki ni lebih mudah fokus belajar apabila bilik tu terang dan kemas ataupun Iki tak kisah pun bilik kelas Iki rasa macam mana? Iki lagi suka tenang, selesa ke Iki tak kisah pun macam mana? Tenang dan selesa. Iki lagi suka tenang dan selesa. Okey, seterusnya. Iki lagi selesa belajar apabila suhu bilik tak terlalu panas ataupun sejuk ke Iki tak kisah pun dalam apa-apa keadaan? Saya suka sejuk. Iki suka sejuk. Okey, soalan seterusnya. Iki lebih semangat tak belajar bila cikgu bagi pujian, sokongan ataupun Iki suka belajar sendiri? Saya suka belajar bila cikgu bagi sokongan. Iki sukalah cikgu puji, cikgu sokong Iki. Okey, faham? Okey, lepas tu kan Iki lagi suka belajar dalam keadaan tenang ke Iki suka macam serabut-serabut macam tu? Tenang. Suka tenang je. Okey, lepas tu Iki suka tak aktiviti pembelajaran yang mencabar tapi Iki boleh selesaikan dengan mudah? Tak. So Iki lagi suka tugasan yang mudah lah daripada tugasan yang mencabar. Okey, faham? Okey, lepas tu Iki biasanya lagi suka belajar sendiri ke suka belajar ramai-ramai dengan kawan dekat dalam kumpulan? Belajar ramai-ramai. Suka belajar dengan kawan. Okey, faham? Lepas tu Iki lagi selesa bila cikgu terang je ataupun Iki suka bincang, tanya kawan dulu? Iki suka belajar cikgu terangkan ataupun Iki suka tanya kawan dulu? Tanya kawan dulu. Okey, lepas tu Iki suka tak aktiviti pembelajaran yang melibatkan perbincangan kumpulan ataupun Iki suka seorang-seorang je? Nak berbincang dengan kawan-kawan. Suka buat kerja dalam kumpulan lah. Okey, faham? Kalau Iki tak faham, contohlah dalam kelas Iki tak faham tajuk pembelajaran tu kan, apa yang Iki akan buat dulu? Saya tanya cikgu. Iki akan tanya cikgu. Okey, tak tanya kawan? Tak. Terus tanya kat cikgu terus? Okey, faham? Kalau tak faham lagi, tanya kawan lah. Tak faham lagi, tanya kawan. Okey. Lepas tu, kita pergi gerak ke soalan yang seterusnya. Iki lagi suka belajar bila badan segar ataupun Iki boleh je belajar kalau penat? Belajar waktu segar. Waktu segar, okey. Iki belajar sambil bergerak ke Iki suka duduk je dengar? Maksudnya kalau kita belajar, kita buat aktiviti gerak sana, gerak sini ke Iki suka belajar duduk je dalam kelas? Gerak sana, gerak sini. Inilah macam subjek pendidikan jasmani ya. Iki suka gerak-gerak. Okey, faham? Iki biasanya perlukan masa rehat tak kalau Iki belajar? Perlu. Iki boleh tak belajar lama tapi maksud tak berhenti langsung? Tak. Iki rasa penat lah, Iki kena rehat juga. Okey, faham? Okey, Iki kalau nak cuba buat lah, contohlah Iki nak buat puzzle, Iki tengok contoh dulu baru Iki buat ke Iki buat je terus? Saya tak contoh dulu. Tengok contoh dulu. Okey, faham? Lagi senang lah tengok contoh dulu. Okey. Iki suka tak aktiviti pembelajaran yang melibatkan penyelesaian masalah dan kena fikir? Tak. Iki suka macam aktiviti yang senang je, yang ringkas je? Okey, faham. Iki tak suka lah yang susah-susah ni, yang kena fikir-fikir ni? Tak. Okey, faham? Okey, itu
Itu untuk soalan untuk model yang pertama, iaitu model Dune and Dune. Okey, kita akan bergerak ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan dari model Honey dan Mumford. Okey, yang pertama, Iki suka mata pelajaran apa? Iki suka tak mata pelajaran sains? Suka. Suka. Okey. Iki suka tak mata pelajaran yang macam bermain, buat aktiviti dalam kumpulan? Suka. Suka. Contoh? Contoh macam pendidikan jasmani. Dengan jasmani. Iki selalu main apa dalam kumpulan? Main bola. Bola. Seronok. Seronok. Okey, lepas tu Iki suka tak cuba benda yang baru? Macam waktu Iki belajar, contohlah macam sains kan, buat eksperimen. Iki suka tak? Iki Boleh macam lah. rasa macam kena buat eksperimen. Iki rasa teruja tak? Entah. Tapi saya rasa boleh lah. Oh, boleh lah. Iki tak suka sangat lah. Okey, faham. Iki kalau Iki dengan cikgu mengajar kat depan, cikgu cakap, Iki bosan tak? Cepat bosan tak? Cepat sikit. Oh, Iki suka macam ni lah. Cikgu ajar, cikgu buat aktiviti. Cikgu ajar, cikgu buat aktiviti. Macam tu. Okey, faham. Okey, lagi Iki suka tak lihat macam mana guru selesaikan soalan sebelum Iki cuba sendiri? Cikgu, Iki buat dulu ke cikgu buat dulu? Saya buat dulu. Oh, Iki Kalau buat salah, dulu. saya tanya cikgu. Okey, faham. Bagus Iki. Okey, seterusnya Iki suka tak memahami langkah step by step ataupun sesuatu konsep topik macam dalam matematik? Iki suka tak macam belajar pecahan ke, darab sifir? Iki suka tak faham? Ke Iki macam Nak step by step. suka step by step. Okey, faham. Iki suka tak waktu cikgu ajar kan? Contohlah cikgu ajar tambah. Cikgu pun terangkan 3 tambah 3 sama dengan 6 ke? Iki tak suka cikgu terangkan? Saya suka cikgu terangkan. Okey, so Iki tahu lah. Iki nak tahu kenapa benda tu berlaku. Iki nak tahu sebab dia. Okey, jadi lepas tu Iki suka tak belajar pembelajaran yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian Iki? Contohlah Iki belajar lipat baju. Iki suka tak? Boleh lah juga. Boleh lah. Suka lah juga. Lepas tu Iki suka tak cuba selesaikan masalah sendiri tanpa cikgu terangkan? Contohlah Iki ni kan, Iki suka buat apa? Saya suka melukis. Contohlah Iki lukis, cikgu tak terang pun Iki buat. Iki suka tak? Saya suka cikgu terangkan dulu. Iki suka cikgu terangkan dulu. Okey, faham. Okey, so hari ni saya nak buat aktiviti dengan Iki. Okey, ada 2 aktiviti. Okey, yang aktiviti pertama kita akan gunakan batang aiskrim. Okey, dengan Iki. Okey, Iki ambil batang aiskrim ni. Ambil semua. Okey. Jadi apa yang cikgu nak suruh Iki buat? Sekejap Sabarlah. Okey. Yang pertama, kita nak belajar bentuk geometri. Iki pernah belajar tak geometri? Tak ingat sangat. Okey, tak ingat tak apa. Kita nak buat aktiviti ringkas je. Okey, mula-mula. Mula-mula saya nak Iki buat bentuk segitiga. Okey, ni contoh. Ada gambar. Okey, nak Iki buat. Boleh tak Iki buat? Dah. Tengok ni Iki buat betul. Ni Iki buat. Okey, dapat Iki buat. Okey. Saya nak tanya kat Iki, berapa batang Iki guna nak buat bentuk segitiga? 3 batang. Okey, seterusnya saya nak Iki buat bentuk ni pula. Okey, seterusnya nak Iki buat bentuk ni pula. Dah. Cepat ni Iki buat. Okey, jom tengok Iki punya buat bentuk segi 4. Okey, jadi nak buat segi 4 ni Iki guna berapa batang aiskrim? 4. Iki guna 4 batang aiskrim. Pandainya Iki. Okey, kita nak buat aktiviti yang kedua pula semua. Okey, kita nak buat aktiviti apa? Okey, macam ni batang. Okey, dah selesai dah aktiviti pertama. Okey, so dalam ni ada kotak. Dalam kotak ni, dalam kotak ni ada apa? Dalam kotak ni ada pizza, nampak tak? Sekejap. Okay. Ada pizza. Ni, nampak tak? Pizza ni dah pecah lah guys. Sekejap, kita susun balik pizza ni. Okay. Sekejap nak pusing ke cap. Tu dia. Pizza dalam kotak. Pizza dan Iki.
So nak tanya Kak Iki, betul ke tak tajuk apa kita nak belajar ni? Tajuk separuh. Salah. Kita nak belajar tajuk pecahan. Jadi, kita nak cuba try guna barang yang dalam kehidupan seharian kita. Iaitu makanan. Iki suka tak makan pizza? Tak. Tak suka? Okey, tak apa. Iki kena rasa. Lepas ni Iki kena cuba. Sedap tau pizza ni. Okey, sekarang ni kita keluarkan pizza ni. Keluarkan pizza dari kotak. Okey, kita akan letak dekat pizza ni. Dia dah tercabut macam ni dah. Kita akan letak kat Iki. Okay. So ini dia pizza. Okay, so kita nak belajar tajuk pecahan. Saya akan terangkan dulu. So ini adalah ada 4 pizza. Sabar. Ada 4 pizza. Kalau kita cuba ambil satu pizza. So ini bersamaan dengan 1/3. 1/4. 1/4 pizza. Okay, letak balik. Okay, ni penuh kan. Ambil satu, jadi 1/4. Okay, Iki ambil 2 pula pizza. Iki ambil 2 pizza. Okay. Terbang. Susah balik. Okay. Iki ambil 2 pizza. Sekejap, letak balik. Tak nampak lagi, tak dapat ikut. Okay. Okay, Iki ambil 2 pizza. Jadi berapa? Jadi 2/4. Betul, pandai. Okey, Iki ambil 3 pizza pula. Okey, jadi berapa? 1/4. Salah sayang. Jadi ambil 3. 3/4. Ya, betul. Okey, pandai. Okey, letak balik pizza tu. Okey, itu sahaja untuk sesi temu bual kita pada hari ini. Terima kasih Rifki ataupun kita boleh panggil Iki untuk sesi temu bual kita pada hari ini. Dan semoga Iki dapat teruskan belajar bersungguh-sungguh di sekolah. Okay, bye Iki. Okay, bye.